Kucing! Selamat Hari Raya. Dari Fan Club Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangku Menyokong malam ni separuh hari pertama Piala Malaysia. Selangor bertemu dengan Kuching City FC. Alhamdulillah tiket untuk open home sold out. Untuk grandstand belah kiri sold out, hanya tinggal belah kanan saja yang masih available. Alhamdulillah sambutan menghangatkan, walaupun ketika ini lebih kurang lepas maghrib 7.55, ketika ini 7.55, tak penuh lagi. Tapi biasalah hari raya, tak pun mungkin diorang ingat game pukul 8 ataupun pukul 9. Katanya diorang ingat game pukul 9 kot. Banyak yang keliru kan, padahal game malam ni 8 suku. So pendek cerita, kita harapkan Selangor menang malam ni dengan aggregate yang lebih selesa. Kita tak nak bolos sebab nak bawa bekalan ni untuk 18 hari bulan 4 nanti dekat Kuching nanti, Stadium Negeri Kuching. So wajib, tak ada bolos, wajib kita dapat bekalan gol yang lebih selesa. Harap-harapnya, doa-doanya insyaAllah. So dari Bangku Menyokong, selepas ini sambung. Lupa lah Selamat Hari Raya Mazhir Batin. Aku buat ada yang tak tengok video-video hari tu kan. Selamat Hari Raya Mazhir Batin. Terbaik Arif. Dengan cek VR Kuching sini dapat penalti. Dengan cek VR tak tahu sekarang ni macam mana. Laju tu. Satu tu penalti. Tunggu VR. Alright, 1-0. 0-1. Kosong pasukan
skor 1 pasukan City, penalti oleh Ronald Wanja. Tak apa. Sekejap menyusul sekejap lagi. Dah nak habis tadi. Ini masa masuk masa tambahan. Masa tambahan ke? Tak tahu dah berapa dah. Tamat separuh masa pertama kedudukan 0-1 macam tadi. Ref, no comment. Alhamdulillah tamat game. Keputusannya satu sama. So masih lagi 50-50. Cumanya nanti kelebihan tu dekat Kuching City lah. Pasal nanti dia main kat home dia nanti 18-4. Tapi tak apa. InsyaAllah kita doakan pasukan kita Selangor FC akan layak ke final. Kita harapkan insyaAllah. Kan walau apa dua rintangan, kalau ada rezeki nanti tak ke mana lah. So Ref macam ni. Nampak senyum ni. Ref baik. Kat Kuching buat yang terbaik. Ref suci Mat. Ref suci. Tapi game okey lah. Game hanya best lah game ni. Tapi ada beberapa yang kita ragu sikit lah keputusan Ref. Tapi tak apalah. Benda nak jadi, nak kata apa. So itu je vlog untuk semifinal 1 ni. Untuk info tentang JC Wan, JC last Okey. JC dengar-dengar banyak dah tak ada stok. Kita di stok pun banyak saya dah habis. Sebab Joma tak sambung kontrak kan. So tak mustahil lah dia nak keluarkan dah hujung season ni kan. So siapa yang nak dapatkan JC, kalau Selangor pergi final cepat-cepat. Siapa yang nak dapatkan JC yang original, especially untuk home, untuk tahun 2005-2006 ni, JC dah memang dengar-dengar dah tak ada restock lagi. Macam Iwan kata tadi, next musim dah penaja baru Adabis. Asadi. Untung Asadi tak bayar aku promote. So korang kena grab cepat-cepat. Especially kat Liwan.
So itu je. Kalau kau grade kat Iwan, dia banyak sale, boleh mancing. Dia boleh mancing. Habis duit korang bayar, kena ikut dia mancing. Aku juga, salah aku. Okay, itu je. Alright, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. So, PCV, Taman Jari Membayar, Selangor Mati dan Mencari Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fan Kuching City yang hadir MPG hari ini. Alright, bye-bye. See you soon. Next game, Selangor lawan Sabah. LS22, Liga Super. Adios. Terima kasih. Bye-bye. See you soon.